Kalau kau tengah hiking, kau jumpa lubang macam ni di hutan Malaysia, kau lari jauh-jauh. Sebab ini adalah lubang laba-laba trapdoor, spesies laba-laba paling tua di dunia. Spesies ni nama dia Liphistius. Cuma ada kat tempat-tempat rare macam Gua Musang, Temple Park, Gunung Kantan. Saintis kata dia dah ada sejak zaman dinosaur. Dinosaur dah pupus, dia masih wujud. Kalau laba-laba lain buat sarang atas pokok, dia buat sarang bawah tanah. Dia ada pintu rahsia macam ninja. Knock knock. Who's there? Bapak kau. Bapak siapa? Bapak kau suruh balik jangan sentuh lubang pelik-pelik. Dia ni bukan jenis main jaring-jaring. Dia ni jenis ambush hunter. Dia boleh duduk dalam lubang tu selama 10 tahun tak keluar. Memang introvert. Laba-laba ni memang ada bisa, tapi bisa dia tak bahaya pada manusia. Dia pun tak gigit orang. Kecuali kau jenis gatal tangan cucuk lubang. Dan sekarang spesies ni dah nak pupus. Kau tidak boleh bela dekat Malaysia. Liphistius ni dilindungi di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010.